Tolong Nek. Lelo. Siapa tak nak 10 dia? 9, 8, 7. Free. Habis kau dilelok. Nakal lah tu. Pon of pembelian itu diberi kepada Muar. Ya. So apa kata mama dengan mama cakap kepada kita semua viewer hari ni, kepada semua viewer, please follow channel ni. Follow. Cakap mama. Mula-mula mama cakap, lepas tu mama nombor 2 cakap. Channel yang tu Tak cakap please follow channel ni. Follow TikTok ni. Baik, boleh follow ya TikTok ni bagi siapa yang berminat untuk beli, dan kemudian boleh follow juga akaun lain yang sedia ada seperti The Raw Official, The Raw Malaysia, The Raw Cleanser, The Raw Serum, The Raw Moisturizer dan The Raw Sunscreen. Okay, mama ada pada. Sorry mama. Tak apa, terus follow je akaun ni. Okay. You lah crush I. Follow akaun ni dekat viewers. Okay. Untuk yang viewers kat luar tu, boleh aja follow akaun ni. Jangan risau. Mama, kenapa kena follow? Kena follow sebab banyak benda-benda interesting kat sini tau. Terima kasih yang follow ya. Terima kasih yang follow. Kita ada bagi task ni sepatutnya sebelum masuk live, kita ada bagi macam task kat mama-mama kita. Nanti pastikan untuk cakap follow. Apparently mereka boleh able to fulfill the task. I think I'm very proud. Suara tenggelam timbul. Soli rakan. Soli. Very the Soli. Ya. Dia mungkin kena bas kat sini sebab bila bas tak ada pula isu ni. Dengan kita dia tenggelam timbul. Tapi tadi dia kata letak mikrofon, dia kata. Di bawah ni GF dolar ke? Mama Ani tolong jawabkan. Diba ni girlfriend Dola ke dia adalah sahabat? Bukan kawan tapi adalah sahabat. Dengar tu. Nak cari kawan mudah, cari sahabat amat susah. Satupek orang kena. Ya. Bini orang tu betul tu. Nanti marah dia. Jangan macam itu. Sebaya ke? Apa, mama dengan mama ke? Saya dengan Mama kita sebaya. Mama berapa? 60? 65. tak perlu model yang cantik. Mama dah best model. Tahu tak apa. Tahu tak apa. Ada orang yang appreciate kita nak. Anak-anak asyik nak bully aja. Kita bully sebab sayang mama. Betul. Bully sebab sayang. Dalam ni kita happy-happy. Ada orang kata Mama Ani dan Mama Ton doakan saya juga boleh jadi ibu yang hebat seperti mama-mama juga. InsyaAllah. Mama Banyak. ada tips untuk jadi mama yang hebat? Nak cakap jadi mama yang hebat ni tipsnya ada tu tak berani cakap jugalah. Pasal saya ni pun nak kata didik anak pandai sangat pun tidak lah kan. Berjaya didik anak-anak. Memang itulah. Tapi sekarang bila semua dah besar, alhamdulillah, ada juga anak yang menonjol hebat pula tu. Miss Adiba tengah buat teror dia. Okay, Mama ni ada nasihat untuk menjadi seorang mama yang hebat. Yang penting sekali ialah beri pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak. Anggaplah pendidikan tu sebagai aset. Seperti orang zaman dulu beri tanah, rumah, barang kemas pada anak. Tapi buat apa sekarang beri didikan sepenuhnya. Betul. Diiringi dengan kasih sayang. Tetapi keikhlasan tu penuh, dan bila kita beri kasih sayang tu, pastikan kasih sayang itu berkekalan selama-lamanya.
Amin. Hebat. Request Bella dan Abuya live pula. Rakan-rakan Abuya tak suka live. Bukan kita tak nak, kita dah try. Bakal besan ke? Memang kita nak bawa Abuya tapi dia malu-malu. Bakal besan. Dia malu-malu. Besan tu maksudnya apa? Besan tu macam katalah ada dua orang lagi available. YB dengan Spedola. Dua available lagi. Tapi Abdullah lost course. Lost cost tu Lost apa? course tu maksudnya kahwin je. Dah dosa. Kahwin. Mama ni macam desperate. Mama cakap but so far I'm lost course. Abdullah kahwin je, tak dosa dah. Tak ada, besok start tender akan keluar. Tender Abdullah ni main ni. Boleh lost cost macam tu. Nanti mama ni terkejut tengok yang aku dah ada. Allah, Okey. dia dapat jodoh yang baik. Okey. Allah, amin. YB dah kata je not available. Betul. Siapa ambassador The Raw? Siapa? Adiba, siapa ambassador The Raw ni, Pak? Ambassador adalah kita semua. Kita adalah semua adalah ikon Merdeka. Abdullah untuk ikon Merdeka The Raw. YB Syed Saddiq pun adalah ikon Merdeka The Raw, dan juga Bella Astila pun mungkin kita tanya soalan dekat Mama Space Dola, Mama Ani lah. Antara 4 ikon, ni soalan susah ni. Antara 4 ikon Merdeka, siapa yang Mama Ani paling sayang? Abdullah. Kita Mama suka ni sayang semua sekali. Sayang. Tapi siapa Kerana sayang lebih? mereka berusaha keras untuk majukan inisiatif mereka untuk majukan produk-produk ini. Dan terus terang, Mama katakan bahawa produk-produk ini dijamin untuk kegunaan bagi setiap peringkat umur. Mereka berusaha siang malam, sayang. Siang malam. Dan ini semua memberi kebanggaan kepada kita sebagai ibu, ya Non. Betul. tak, Non? Terima kasih. Sebenarnya bila dah balik rumah nanti, Mama dan kereta dia akan cakap Abdullah sentiasa nombor 1. Iya. Nahi. Paling manja dan keluarga saya. Ya. Bangga tak sebab you dah. Saya akan. Memang paling manja saya. Lagi sekarang. Lagi manja jadinya. Tuhan aja yang tahu. Okey, kita boleh bagi mama-mama kita rehat? Boleh? Thank you Mama Ni. Thank you Mama saya, Mama Tun. Kita sama-sama kita berdua minta maaf kalau ada tersilap kata, salah-silap. bahasa. Betul. Niat kita niat baik ya untuk menjayakan sesuatu produk yang menjadi kebanggaan kepada rakyat Malaysia, ya Non. Okey, terima kasih atas doa Mak Saddiq ni. Terima kasih. Amin. Kebaikan semua. Alright. Thank you. Okay, welcome. So good luck sayang. Thank you Mama. Tunggu lagi 15 minutes Mama nanti. Mama piat saya. Tapi saya. Okay Abdullah, I think very interesting kan today is like our mothers. Banyak sangat mat. I think we improve lah. Next time kita pakai button tu kan. Betul. Like another investment. Dia jadi emotional pula bila cerita dengar pasal Mama ni. Yap. Tapi aura ibu-ibu kita bila mereka buat sesuatu ni lain macam sikit. Tapi apa perasaan you? Sebab kan bila every time orang kata Mama Ani, mesti kata Mama YB. Tak apa. Yang penting dalam hati Mama, saya adalah yang favourite. Itu yang penting. Tapi pernah tak you terasa macam sikit-sikit YB, I space dollar. No lah. I love Saddiq. Tajam Sejujurnya, I love Saddiq. I'm very blessed to have Saddiq in my life. Dia banyak make me into an adult. So jadi saya bersyukur ada adik seperti itu. Rasa jealous tu tak lah. Tapi kita antara adik-beradik, antara mama, family kita memang kita saling membuli antara satu sama lain. Tapi bully tu tanda That's a sayang. happy family. Ya, Itulah saya pun sama je. Dengan kakak saya pun sama je. Oh, okey, orang tanya untuk berapa tahun sesuai tak? Actually memang sesuai. Kita ada pun set untuk